Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi peluang dan kesempatan untuk kita berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Jelasnya Ramadan yang sedang kita lalui ini adalah medan ataupun bulan tarbiyah yang mendidik jiwa kita, melatih peribadi jasmani dan rohani ke arah menjana iman dan takwa serta menghindari perkara-perkara maksiat, mungkar dan sia-sia. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati, Ramadan ataupun dikenali dengan nama lainnya bulan tarbiyah ataupun bulan ibadah. Mengapa bulan ini menjadi sebuah bulan yang amat istimewa? Ini kerana bulan Ramadan diibaratkan sebuah institusi pendidikan yang mendidik umatnya menjadi erti kesabaran, berdisiplin dan juga kejujuran. Di samping itu juga bulan ini menjadi lebih istimewa dengan keagungan Al-Quran yang diturunkan padanya sekaligus menjadi sumber kekuatan dan panduan sepanjang zaman kepada kita semua. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud, masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan di antara yang benar dan dengan yang salah. Alangkah ruginya tuan-tuan dan puan-puan jika sekiranya kita melepaskan dan mensia-siakan peluang yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita dengan berbagai-bagai kelebihan ataupun fadilat yang berganda ini. Amatlah sedih dan malang sekali sekiranya budaya negatif yang lama seperti berkata-kata yang keji, kotor dan amalan umpat dan menghina masih dilakukan, sedangkan dalam waktu yang sama kita begitu khusyuk menahan diri daripada lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga dapat ditahan, tetapi tutur kata daripada lidah tidak bertulang itu tidak pula kita tahan daripada mengeluarkan kata-kata yang boleh mengurangkan pahala puasa. Ramadan adalah bulan yang mulia, maka rugilah orang-orang yang keluar dari bulan ini dengan tangan kosong tanpa membawa keampunan dari Sang Penciptanya kerana mereka sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Justru, jadikanlah bulan Ramadan sebagai bulan memperbaiki diri dan menjadikan diri lebih positif dalam setiap perjalanan hidup yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.